Geng, China baru saja keluarkan injunction untuk memblok sekatan yang dikenakan Amerika Syarikat ke atas syarikat-syarikat China, dan ini boleh mengubah sistem kewangan dunia. Kalau korang follow page ni, sebelum ni saya pernah kongsikan Amerika Syarikat membuat sekatan ataupun sanction ke atas syarikat-syarikat China yang dituduh membuat operasi pembelian minyak daripada Iran, seperti syarikat Hengli Petrochemical, Hebei Xinhai dan juga Shandong Jincheng. Tapi soalan yang ditanya oleh orang ramai, kenapa Amerika Syarikat boleh lakukan benda-benda sebegini? Jawapannya adalah long arm jurisdiction. Sekiranya syarikat-syarikat tersebut menggunakan sistem keuangan Amerika Syarikat boleh sekat bank, boleh blok transaksi serta boleh blacklist syarikat-syarikat lain. Tapi China melihat ini merupakan abuse of power dan mereka cuba melindungi syarikat-syarikat mereka dengan bypass sistem Amerika Syarikat. Ini bukan sekadar sekatan tetapi perang kuasa ekonomi dunia.